Panaskan kuali and kita nak goreng telur. Aku guna dalam 4 biji. Panaskan kuali and kita nak goreng telur. Saya guna 2 biji cukup bang. 4 biji banyak sangat untuk seorang. Dan bila dia dah masak, boleh asingkan. Dan bila dia dah masak, boleh asingkan. Next, kita nak blend kasar bawang besar, bawang putih and cili. Kalau ada cabai merah besar tu lagi sedap. Next, kita nak blend kasar bawang besar, bawang putih and cili. Ikan bilis tak ada, jadi saya ganti pakai sos ikan. Blender ni boleh tahan, tak ada function nak blend. Tambah minyak and kita boleh tumis bahan-bahan tadi. Bila dia dah naik bau, boleh tambah 1 cube ayam atau 1 cube ikan bilis. Tripod stand patah pula dah. Itulah beli barang murah kat Shopee lagi. Kita tumis-tumis bahan tadi tu. Hampir-hampir terlupa serbuk perasa ayam. Masukkan lebihan nasi semalam. Kalau guna nasi yang baru masak, tekstur dia akan jadi lembik and berair sikit. Jangan risau bang, nasi ni dah seminggu kat Petais. Flavor minggu lepas ada lagi bang. Boleh tahan payah juga nak leraikan nasi ni. Masukkan telur tadi, sikit je garam, gaul bagi rata and siap. Masukkan telur tadi, sikit je garam, gaul bagi rata and siap. Kita tengok hasil dia macam mana, okey ke tak okey. Nasi goreng okey sedap, tapi macam ada kurang tak macam mak saya masak pun. Tapi okey, not bad lah. 7/10.